Benarkah Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dilantik dalam kalangan calon yang kalah pilihan raya? Ya Allah, inilah ya tuan-tuan dan puan-puan, bila pembangkang dah kering, idea apa isu nak bangkitkan di sidang DUN, maka isu picisan lah jadi pilihan mereka. Tak pak, jom kita dengar penjelasan Datuk TKM1 berkenaan hal ini. Ini soalan saya, bolehkah Yang Berhormat Ketua Umum memberi jaminan ataupun komitmen? Sebab di Majlis Agama Islam Negeri itu pun kita tahu jawatankuasa itu adalah orang politik yang kalah dalam pilihan raya pun ada di situ. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Penaga tadi berkaitan dengan dalam Majlis Agama Islam juga dari sudut Ahli Majlis Agama Islam mempunyai juga calon-calon yang kalah. Saya rasa tidak ada calon yang kalah kepada kali ini dalam senarai Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, calon pilihan yang kalah. Ya, adalah Ahli Majlis Agama Islam. Itu satu. Yang keduanya, dan sudah semestinya pelantikan dari Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ini telah diberi latar belakangnya dan dilulus dan diperkenankan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mesti mendapat perkenan daripada Tunku, dan ada wakil pegawai agama istana daripada Istana Negara sebagai Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, di mana ahli-ahli Majlis Agama Islam juga dianggotai oleh 5 jawatan utama kerajaan negeri yang melibatkan Datuk Setiausaha Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang dan juga Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri, Sahibul Samahah Mufti dan Ketua Polis Negeri yang merupakan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan ahli-ahli yang lain sebagai tambahan bagi mencukupkan komposisi ahli-ahli Majlis Agama Islam dilantik daripada kalangan mereka tokoh-tokoh masyarakat, profesional dan juga ahli akademik daripada universiti. Itu yang pertama yang saya nak jelaskan berkaitan dengan komposisi, dan ini amalan yang sejak dahulu, sejak daripada Pakatan Rakyat juga, bahawa dianggotai oleh mana-mana daripada mana-mana parti politik kerajaan yang memerintah berada dalam Ahli Majlis Agama Islam.